Bawalah ke labu, kita langkah pasti. Hujan panas takkan halang semangat kita membara. Jalan raya terbentang, memanggil jiwa untuk berani. Kita hitung langkah terbang tinggi tanpa rasa ragu. Hujan panas bukan halangan, kita merentas jalan ini. Melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Di setiap liku ada cerita yang menanti. Bersama kau dan aku, tiada yang terpisah lagi. Walau badai datang, kita tetap berdiri setia. Cinta dan harapan menjadi penuntun jiwa. Hujan panas bukan halangan, kita merentas jalan ini. Melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Di setiap liku ada cerita yang menanti. Bersama kau dan aku, tiada yang terpisah lagi. Walau badai datang, kita tetap berdiri setia. Cinta dan harapan menjadi penuntun jiwa. Hujan panas bukan halangan, bukan halangan, kita merentas jalan ini. Jalan ini melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Jangan lihat aku lemah, kita kuat bila bersatu. Jalan ini milik kita, arah tuju kita yang atur. Biar hujan turun, biar panas menyengat, kita takkan berhenti. Pergilah ke arah harapan. Hujan panas bukan halangan, kita akan terus melangkah menciptakan kisah. Kita telah pun sampai di Pengaran Hulu semua. Okey, nak singgah Petronas tu ke? Terus ya. Okey. Minyak banyak. Minyak kita dah sampai ke Pengaran Hulu. Nak pergi mana dulu? Ha? Okey. Inilah dia. Minyak cukup? Pekan dulu penuh. Ha? Penuh. Okey. Bagus cukup ke? Tak banyak. Banyak kan? Aku tu kita boleh sampai 3 kali tau.
Oh, dia 30 km kemari je. Right. Okey, kita dah nak sampai dah dalam border Pekanrau Hulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur dah sampai. Nervous tu. Terima kasih. Okey, kita dah selesai border Malaysia. Dah. So kalau kata nak renew pasport ke apa, kalau saya penuh, kat sini dulu. Kalau pasport mati. Kalau pasport mati ataupun nak buat pasport baru anak itu, datang mesti. Tak ramai orang apa dia. Ayah pun buka. Tak hal buka. Tapi kalau renew kan kena appointment kan lah. Tak payah. Walk in je, kena masuk je. Oh, sini boleh walk in? Tu tadi aku tanya tadi. Oh, bagus ya. Kau kata kalau kau punya pasport mati tadi kan. Kalau pasport kau mati buat kat sini je tadi. Nak tinggal kau kat kedai sana. Nak tinggalkan orang dah boleh buat kat sini. Tak boleh tinggal. Jom. So, dekat situ kan ada polis. Polis Malaysia dia akan tanya kita apa-apa lah, jawab lah. Kamera nanti kita tutup lah. Ya lah. Go. Okey, sekarang kita dah sampai Betong. Nah, kita akan masuk ke Betong punya immigration apa semua untuk uruskan juga menyurat. Ini pengalaman pertama, Mat. Naik motor uruskan benda-benda ni semua. Wow, macam mimpi ya. Kita macam mimpi ya. Ada orang, kedai ni penuh ni. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Oh, tengok. Ada tanda nak kencing lagi ke? Sekarang kita akan uruskan border, pasport apa semua, cop apa semua. Okey. Okey, kita dah selesai dah. Cop immigration apa semua. Lepas tu custom, settle. Nah, sekarang kita akan ke Betong, Thailand. Ni memang sangat padan, tapi kita nak ke Betong dulu. Kami dari KL. KL. Pukul berapa tadi? Pukul 4 lah. Kami pukul 3.30. Setengah jam awal lah. Ada hujan? Ada. Okey, tadi tak lama. Lalu cepat tak? Sikit ada lah. Ada. Kami ada hujan. Ingat mau berhenti nak pakai baju hujan. Soal lepas apa? Sudah. Tidur ke balik? Nanti balik. Sama lah, kami pun balik petang juga. Oh, balik petang juga. Saja nak tambah stiker. Betul. Sekarang sudah bayar sini RM5. RM5. Free, lepas tu RM2, lepas tu RM4 sekarang. Jauh. Macam-macam lah. Kau berapa tu? 4 macam ni lah.
Carmen ni atas tangga. Naik atas. Ha. Ni toilet apa ni? Dia kata toilet. Naik atas. Okey.